korang nak kawal lampu Leapbox Go ni tapi remote dah hilang, jangan risau, korang boleh guna apps sahaja. So ini adalah cara untuk pasang Leapbox Go dengan apps E-Link. So first, korang kena ada apps E-Link dan onkan Bluetooth. So first kena buka apps E-Link. Lepas tu korang kena onkan lampu ni supaya dia boleh detect lampu. So sekarang korang nampak tak? Ini adalah lampu Leapbox Go. So korang tinggal tekan saja dan sekarang korang boleh kawal lampu ni melalui apps. So lepas ni korang bolehlah kawal brightness macam ni, pakai apps, kan canggih kan. Ni kita nak naikkan brightness. Lepas tu bolehlah tukar color temperature dekat sini. Nampak kalau korang nak color senja, korang just slide ke kiri, ataupun kalau korang nak warna cool tone terpaling putih, korang boleh slide ke kanan. Oh, lupa pula nak bagi tahu. Kita juga boleh kawal effects dengan menggunakan apps ni. Korang tengok kat sini Korang tekan saja effects kat sini. Dia dah jedak duduk kat belakang tu. Okay, so kalau korang contohlah nak buat candlelight effect pun ada juga. Kita juga ada welding effect, atau kalau korang nak buat cerita seram, korang boleh buat bad bulb ataupun bulb rosak punya effects. Okay, so kalau korang nak dapatkan CS Leapbox Go ni dengan 10% off discount, korang boleh dapatkan dekat csstudiolighting.com hari ini. CS Studio, now you know.